Salam sejahtera dan salam TV PSS SKTV. Bersama saya, Jovisa Steven Ana Jamal melaporkan dari Bandar Hilir, Melaka. Pada hari ini bersamaan dengan 11 Oktober 2025, hari Sabtu, berlangsungnya program Jejak Sejarah yang dianjurkan oleh Panitia Sejarah dan Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Tangga Batu. Program Meriah Kokurikulum edisi Jejak Sejarah 2025 peringkat Daerah Melaka Tengah diadakan bagi memperkenalkan tempat bersejarah di sekitar Bandar Hilir, Melaka. Antara objektif program ini diadakan adalah bertujuan memupuk kerjasama dan toleransi dalam kumpulan, mengaplikasi ilmu dan kemahiran yang dipelajari di sekolah untuk menyelesaikan tugasan dan meningkatkan kecergasan fizikal dan kecerdasan mental. Antara sekolah daerah Melaka Tengah yang terlibat dengan program ini ialah SK Tangga Batu, SK Tanjung Minyak 2, SK Sungai Udang, SK Lereh dan Serajak M Batang 3. Atau cara yang berlangsung pada hari ini ialah taklimat ringkas, bacaan doa, aktiviti jejak sejarah dan majlis penutup. Sekian saja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TV PSS SKTV, ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan umum. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Alamak, kurang awal. Lama tak datang Melaka. Mai dengar. Masuk. Sebut Melaka semua ada, kota pelancongan dah ternama. Ai pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Alamak tuan, ada bermacam-macam hiburan, dari cak-kucak ke dondang sayang. Medan berpantun orang Melaka, ada gelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, I tak lupa. Kue keria, coconut shake, I popular. Minuman bau, I resepi orang Melaka. Negeri Melaka, negeri hebat. Kota pelancongan, negeri selat. Negeri Melaka, I negeri hebat. Kota pelancongan, negeri selat. Kemai singgah dah bertahun-tahun kau duduk kat rumah, jalan le kat bandar apa semua. Melaka macam mana lah abang. Bot ada, cendol ada, Tamin Sari pun ada. Naik beca. Besok. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka.